Okey, betul apa yang sis ni cakap. Orang yang ada depression ni memang hebat sembunyikan dia punya perasaan. Bila depan orang, dia boleh senyum, dia boleh gelak, dia boleh buat apa-apa saja macam tak ada apa-apa. Dan bila dia seorang diri, dia rasa dunia ni gelap, macam tak ada siapa-siapa nak tolong dia. Dan dia rasa macam tak ada orang peduli dekat dia. Kadang-kadang orang depression ni dia pendam sebab dia orang takut orang lain tak faham. Dia takut bila dia nak luahkan apa yang dia rasa, orang lain cakap dia mengada-ngada, dia over. Tapi hakikatnya depression ni bukan benda kecil tau. Dia berat, dia sakit tapi orang lain tak nampak. Sebab itulah fungsi kita yang normal dekat dunia ni, kita kena bantu orang yang ada depression macam ni. Jangan judge, dengar apa dia nak cakap. Kadang-kadang satu soalan macam, kau okey ke? Itu saja pun dah cukup bagi orang yang ada depression ni rasa mereka ni didengari dan dihargai. So kepada korang yang tengah rasa apa yang saya cakap ni pasal depression, tolong jangan biarkan diri awak dalam keseorangan. Cari orang yang boleh dengar awak, yang boleh tolong awak, sebab awak tak perlu lawan benda ni seorang-seorang. So cuba tag kawan korang yang perlukan mesej ni, sebab kita tak tahu, mungkin satu video ni boleh menyelamatkan seseorang.